Ramai orang tanya saya, berbaloi tak alihkan dividen ASP kepada emas? Jawapan saya sangat berbaloi. Sebab apa? Sebab dividen ASP naik sikit-sikit je setiap tahun, tapi harga emas meningkat jauh lebih tinggi untuk jangka masa panjang. Kalau simpan 5 ke 10 tahun, beza dia memang sangat ketara. Saya tunjukkan gambar ini. Dalam tempoh setahun ini sahaja, kenaikan emas hampir 45%. Tapi kita kena ingat, ASP penting juga untuk dana kecemasan. Simpan 3 hingga 6 bulan gaji dalam ASP, itu backup kalau jadi apa-apa berlaku untuk kecemasan. Yang kita alihkan kepada emas ni bukan duit pokok tau, tapi kita ambil dividen sahaja atau duit lebihan. Ini strategi orang bijak dalam keuangan. ASP untuk kecemasan dan emas untuk kekayaan jangka masa panjang. Sikit-sikit tukar dividen ASP jadi emas, 10 tahun lagi anda akan terkejut tengok hasil dia. Untuk banyak tip pasal emas, jemput follow saya. Kalau tuan nak mula simpan emas, boleh klik link dekat bio ataupun terus mesej saya dekat TikTok ini.